Okay, aktiviti kita malam ni raya ke berapa ni? Raya ke 5 5 apa? 5 lah, Sabtu. Ya, nak makan ayam. Kita buat BBQ di Apa yang ada? Felda Soeharto. Felda Soeharto, Sungai Tengi. Sekarang jam pukul 7.45. Api baru nak hidup. Kau pergi mandi? Botak. Orang suruh mandi ni. Otai dia mesti guna otai punya barang. Buat video ni lah. Daun. Buat video ni lah. Daun pisang. Iya. Buat video. Kalau duk KL tak payah daun pisang dah ni. Tak payah. Lapik getah minyak ah. Melawat. Atau buat apa? Atau buat apa? Kita sampai tengah hari tadi, tapi ni lah, kebun ni dah gelap. Di manggis ni banyak buahnya ni. Lagi 2-3 bulan ni kalau datang ni, penuh buah. Ada rezeki bila datang baik. Kau mandi Mirul? Siap dah. Bagus lah. Buat video lah tu. Dia minyak masak. Aduh, ya. Kita tua. Tak beli air ke ada tempat baju. Tak beli air. Video Itu kau hidung muka. Tengok air lah. Hati basuh tak? Dapur besar juga dapur. Faik dia ambil air. Bila air sebesar-besar. Aduh. Dapur barang jualan Shopee. Banyak makcik dia jual apa, infilet. Bilik tidur. Ni satu bilik. Kawan Mira tak meja tu ada air. Baik. Kau tak ada kerja lain ni kau. Aduh. Dah main handphone ni kerja kau ni. Jom. Jom. Dia mana? Segi. Dia penyepit ke sini. Dia? Penyepit. Jalan kaki je. Bukan jauh pun. Dia kaki lah. Jom. Dia patah balik dia dulu. Jom pergi dengan aku, jom. Salah. Okay. Beli barang jap. Jom. Okay, kita pergi Segi jap. Segi Fresh tu je, depan tu je. Jelajah. 120 kilometer 120 meter daripada rumah kat situ lah. Kat signboard. Para nombor. Jalan kaki je pergi. Para nombor. Dekat tak jauh. Rumah sini lawa. Cantik rumah dia. Jalan kaki pergi. Kalau orang tanya, kau nak siapa kan? Wak nak wak tu, wak kenal. Alah, nak wak tu. Wak tu dia sebut je nama tu. Yelah. Kita tak jauh pun Sungai Besar. Ni ada kadang kita macam ni kan. Sikit Mirul ni. Ni lah, apa dia nak beli. Penipin? Oh, penipin. Sepik. Aku paling-paling pun nak beli rokok kan. Wah, macam-macam ada. Segi Fresh. Ni pinggan plastik banyak ni kalau nak pakai. Macam tak ada je.
Macam kedai runcit lah. Macam-macam ada. Tak ada. Tak ada. Hardware ada lah. Mana nak cari? Mana ada hardware? Tak ada lah bank kita cari, tak ada. Oh, air je. Tak ada. Rokok ada tak? Tak ada. Tak ada. Baik punya mac and cheese. Rumah situ. Rumah. Seginya situ. Tu yang terang tu. Mirul nak pergi naik kereta. Berapa langkah je dah sampai. Mirul nak naik kereta. Kalau Iwan jerit daripada situ, Mirul air batu. Dengar. Tapi dia nak naik kereta tadi. Aku cakap jalan kaki je lah, dekat je. Kau tengok signboard. Daripada Sempang 120 meter je. Dia nak naik kereta. Apa pun tak boleh. Apa nak beli barang pun tak ada. Tak ada lah, tak ada barang. Makan ayam. Ya, makan ayam. 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 Pisau lah terbalik kan. Mana? Awas sikit. Teguan. Kat rumah kot. Sambil-sambil berbarbecue. Oi, Mirul dah mengeluarkan peluh jantan dah. Jantan. Itu jantan ke? Dia betina. Buti dah ada, buti. Buti. Okey, buti. Okey, dah boleh lah bakar muncul ni. Stand by. Oi, berbuih. Alah, bakar je tak apa. Jangan potong lah empat tu. Mana tu jaga potong. Nanti tengok ngapi lah. Okey, aku kena jauh bau cantik. Tahun pertama beraya belah papa. Rumah baru dekat sini. Rumah isteri dia. Sambut adik-beradik. Selesai. Sekarang tahun ni memang banyak. Pumpah. Ui, tak henti-henti ya. Lama-lama seronok. Kita tengok seronok. Ada ikan, ayam, sosis. Api, buat kakak betul. Hai korang ni. Bukan ni. Tak maulah mainlah sama-sama.
Bergaduh jangan main. Biar aku yang main. Kakak bukan yang kena melecur. Jangan main, biar aku yang main. Tengok je korang. Dah, jangan bergaduh. Dah bergaduh pula. Nah. Kena tapi. Awak tak boleh kecil lagi. Awak main dengan api je lah. Siapa nak pegang ni, oi? Gambar. Tukang bakar ni. Tukang mengajar ni. Apa ini? Oh, ni pun nabuk ni. Abi nak pegang? Oh, asyik baik ke sana. Mana ya? Pek. Sini je. Pek. Hujan tak? Kalau hujan alhamdulillah lah. Rasa. Sejuk. Dia ni. Biar lagi. Budak-budak ni tak reti duduk dalam. Satu trip dah habis lah. Ni second trip. Second trip. Satu trip dah habis. Mati. Tahu lah ikan kat dalam banyak lagi ke tak? Kicap ni. Ayam makan. Bukan kat Ya, sama betul. kicap. Itu kicap. Ayam hati-hati. Oh banyak lagi. Okey. Banyak lagi ayam. Yang ni masin lah tadi dah gaul lah. Dan garam. Garam, gaul, garam, perlu. Aduh, kecil. Babon. Sekarang tukang bakar pun tak dapat makan ni. Lalu masuk dalam ni habis ni. Selamat lah. Posisi dah selamat lah. Bakal lagi. Ayam ni dia. Mana ikan? Nak ubur ikan ni? Mana ikan ni? Manis kan? Apa sikit? Boleh. Kulitnya pun. Kulit je kena. Isi tak kena. Dia tahu lah tu ada lagi ayam tu. Apa ni? Ayam tu tahu ya. Okay, sekarang pukul 11, hampir 11.30. Ni berlakon. Mandi pun belum. Apa pun belum. Tu yang kat belakang tu tengah buat live. 3 orang penonton. Kau ni. Dia gatal belakang. Tak ada masuk tu motor. Gatal tu. Dia belum mandi ni. Cuaca hari ni agak gelap sikit. Okay lah, hari ni kita gerak pulang. Bawa mandi. Set up sikit barang. Nanti ada rezeki kita datang lagi sini. Aku nak bergerak dah. Ada tetamu nak datang kat rumah dah. Pakcik datang. Kita nak gerak dah. Kita ada rezeki datang lagi. Salam dulu. Aduh, Mirul pun tak mandi lagi cakap orang. Serius lah. Salam atuk cepat. Kata tak nak. Aduh, okey salam. Atuk nak bagi duit raya. Mak Rai cakap apa? Ya. Lagi? Masih Dah batin. Mahal dia batin. Ada batin. Baik batin. Nanti nak datang lagi. Balik. Ya, masih ya. Okey, baik. Musuh je Allah. Cepat. Ni mandi. Nani, balik. Dia kata tak nak datang lagi. Dia tak nak datang lagi sini. Dia kata busuk. Apa yang busuk? Talah kawan. Tahu pagi tu. Satu. Talah kawan dah. Dah sayang. Talah kawan boleh. Tak nak datang lagi tanya tak nak. Ada orang lagi tak kat sini? Kenapa? Babutan. Bosan. Kau main. Tak bosan kau main tak keluar bilik. Bosan. Bosan lah kata dia. Aduh. Ya kau babi jom. Aduh. Kata babi jom. Jom. Bosan ni kata. Tadi kata busuk. Tak mandi pun lagi baju ni. Biar dia tak keras pun. Tan aku. Jangan sakit jalan. Baik, insyaAllah.
Ada rezeki memang nak datang lagi men. Itulah. Tu. Memanggil. Manggis. Aku nak manggis tu. Lagi 2 bulan masuk. Panjat. Lagi bulan. Ya. Ayo. Okey. Ayo. Okey. Bye. Ayo.